Sampai stesen minyak tadi yang kita bagi tahu tu. So kita nak isi minyak. Ni bukan diesel Ini petrol. Sekejap kita keluarkan kad dulu. So kita keluarkan kad dulu. So kita touch lah. Bahagian sini kita touch. Okay. So dah proceed. Masukkan IC lah. Kita masukkan IC. Okay, dah. Ngam, dah boleh isi lah. Contohnya. So kita test. Memang dia habis minyak ke fuel pump yang problem. Kita tengok berapa. Dekat sini, dekat meter ni kita tengok berapa jumlah dia. Okay. So kita tengok dekat sini. Rasa memang nak habis minyak tadi. 40 lebih, 50 lebih, 13 liter. Alright. Memang habis minyak ni. Memang dia nak habis minyak tadi. Tapi tu lah, biasa kalau kereta parking lama macam ni, dia tak boleh kita nak isi penuh terus. Sebab dia fuel pump tu dia jadi terperanjat tau. Terperanjat, dia terkejut. Ni isi full melimpah. Kita cukupkan 100. Okey, ngam-ngam 100. Ni ngam-ngam. Kita ambil resit dulu. Yes, memang betul dia habis minyak. Let's jom kita ke destinasi kita, Tanah Merah ke Kelantan. Kita bawa kapcai. Jom. Ni sebiji lagi kata kita. Okey, so dah gerak. Let's jom.